Di manakah penyokong Nidaul Husna? Oh, ramai. Baiklah. Dengan ini saya ingin menjemput wakil daripada Sekolah Menengah Agama Tengku Amalin Aisyah Puteri Kota Baru, Nidaul Husna, yang akan menyampaikan lagu bertajuk Hijrah Pencetus Keamanan. Dipersilakan Nidaul Husna. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, ala taha ya Rasulullah, salatullah, salamullah, ala taha ya Rasulullah, salatullah, salamullah, ala taha ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah renungkan rakan semua, kita mengingati hijrah Rasulullah. Mari kenangkan perjuangannya, penghijrahan Nabi. Di minda terhembus bayu keinsafan, rasa rindu terpahat di dalam jiwa. Sirah hijrah, insan pilihan, pencetus inspirasi, pembina takwa. Hijrah membina peradaban insan dari kejahilan menuju kebenaran. Iman dan amal berteras keimanan, memaju ummah menggapai kejayaan. Berijalah bersatu bina kesatuan, berhijrahlah bersatu bentuk berpadu.
mencari cintamu dalam hatiku yang merindukan kasihmu limpah padaku, mendamba redamu. Aku mencari cintamu dalam hatiku yang merindukan kasihmu limpah padaku, mendamba redamu. Aku mencari cintamu dalam hatiku yang merindukan kasihmu limpah padaku, menambah redamu. Ku damba redamu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya nak tegur tentang solo vokal utama apa yang disebut Tok Bote. Maknanya sebutan perkataan lirik tu tak jelas. Mungkin sebab tak buka mulut dengan betul. Dia macam kata tidur tak juga. So maknanya sebutan tu kena jelas Sebab itu ada dalam markah. Maknanya sebutan kena jelas. Backup okey, boleh selari dengan ke agak tinggi tadi buat. Key okey ke memang tertinggi sikit? Tinggi sikit nampaklah sebab terkejar-kejar dia punya falsetto tu. Kesian juga sebenarnya. Memang lepas ni kena beli itulah yang apa benda yang tiup untuk pitching tu. Kena cari kat kedai muzik supaya kita kekal pada segi yang sama. Masa praktis sedap komplain boleh menang ni. Tapi bila nyanyi atas pentas gemuruh terus. Pitching ke laut. Istilah dia lah. So, jaga-jaga tentang pitching tadi tu dan juga solo lepas ni. Suara sedap, suara okey. Cuma kena buka lagi. Macam Indo nyanyi. Indonesia kan nama saya, dia baku dia kena jelas lagi. Kita Malaysia, dia tak punya Kelantan. Bukan nama hamba tak. Dia cuma jelaskan dari segi sebutan. Itu saja. Okey, seterusnya. Apa ni, saya rasa saya nak apa ni komen benda yang lebih kurang sama dengan apa yang Saleh sebut. Apa ni, lead vocal dia memang kena secara teknik nyanyian dia kena buka mulut drop jaw, sebab dia bunyi tadi macam seolah-olah macam kepit lah, suara bahasa mudah dia kepit sikit dia punya suara tu. Jadi menyebabkan dia tak suara dia tidak begitu pergi dengan bagus lah. Kedua, saya nak tahu lagu ni memang dicipta khas untuk kumpulan ni ataupun pernah dinyanyikan oleh kumpulan lelaki ke? Memang untuk kumpulan ini dan liriknya selalu ditukar-tukar lah sesuai dengan tema. Okey, sebab saya rasa ada sedikit masalah dari segi melodi lagu. Mungkin lah kami di sini dengar dia confuse dengan apa tahu? Dengan harmoni yang dibuat oleh adik-adik kita ni. Sebab melodi dia, masalah dia tidak melekat. Maksudnya note dia tu katakanlah lah, saya bagi contoh mudah, A, B. Dia tak A tak B, dia A setengah sikit macam tu. Dia note dia tu tak betul-betul touch. So dia macam tak di awang-awangan sikit melodi dia. Kalau sepatutnya dia strukturnya lebih melodi lebih simple lah. Bahasa mudah dia. Soalan macam tu lah. Jadi kita tak dengar melodi dia tu, macam mana sebenarnya lagu ni? Gini kan. Kalau untuk lagu yang baik, dia mesti selalunya melodi dia tu mesti jelas. Kita dengar macam ni. Dia pergi ke sini macam tu. Tapi tu saya cakap, kumpulan ni dah ada satu lead vocal, memang ada mutu kualiti suara yang bagus. Begitu juga harmoni yang adik-adik buat ni. Cuma nak dipolish sedikit, dan lagu ni kena practice unison punya part. Sebab unison punya part yang akan menentukan hala tuju lagu dan struktur lagu tu. Unison ni yang kami tak nampak dengan jelas di sini lah. Jadi adik-adik kena kemaskan balik unison tu supaya
struktur lagu tu tidak berubah bila menyanyi. Bila dah campur dengan harmoni dah lagi lain. So kita dah tak nampak struktur asal lagu tu. Tapi sayang, lagu ni suara sangat bagus, kualiti basic untuk harmoni pun ada. Okey, terima kasih.